Baru buka tudung. Jin, kalau ada lah badan adik aku ni, pertama hang masuk Islam Jin weh. Lepas tu hang pindah duduk masjid. Lepas hang masuk Islam, hang pindah duduk masjid. Hang berangkut anak cucu hang. Aku tak nampak Jin. Aku tak nampak Jin. Hang pindah duduk masjid. Pertama. Yang kedua, kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik dekat tuan hang. Faham tak faham? Hang balik dekat tuan hang. Kalau hang tak balik, aku bakar. Kalau hang tak balik, aku bakar. Apa bukan kesat-kesat. Kalau tak balik, aku bakar lagi. Mula-mula aku bakar kote. Tobat aku bakar kote. Itu dia. Jahat puak-puak ampa ni. Jahat puak-puak ampa ni, no? Perhabis. Ini hadis Nabi. Sayyidina Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung daripada satu raupan tangan. Baginda Nabi melakukan sedemikian sebanyak 3 kali. Ini hadis Nabi. Faham tak Jin? Pasal apa aku baca hadis Nabi Jin? Pasal dia kalam mulia, kalam agung, kalam kekasih Allah. Tapi jangan tahan. Sayyidina Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung daripada satu raupan tangan. Baginda melakukan demikian sebanyak 3 kali. Itu dia hebatnya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala baginda serta telinganya sebelah dalam menggunakan jari telunjuk dan yang sebelah luar menggunakan ibu jari. Itu dia. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ajitum bihisse innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Dah, sudah. Itu dia Ada benda tak kena, cek. Jangan anggap benda ni main-main. Jangan anggap benda ni remeh-temeh. Selesaikanlah. Jadi insya-Allah dalam minggu ni saya nak siap dah untuk survey balik semua sistem saraf organ ni, termasuk juga gangguan. Sebab itulah saya selalu kalau sebab kerja hospital ni, sebagai contoh kak doktor situ kan, contohlah kak doktor kan, contoh dah lah tak apalah, contohlah staff kak doktor kak akan terima pelanggan. Dalam pelanggan ada saka, dalam pelanggan ada jin. Bila dia masuk, kebetulan hari tu kak kali lupa nak baca pendiri diri, lupa nak kelang kabut, main lewat kelang kabut, masuk duduk, pelanggan masuk, dia masuk kakak pula sebab dia beranak pinak, perempuan jin setan ni. Okey, hampir duduk rumah tu macam tu lah. Okey, kalau kata kak hari tu kak masuk, kak akan baca ayat kursi semua sekali, turun kereta tu banyak kursi dah. Minta maaf, hospital banyak jin, banyak setan, tempat darah nak mati. Sebab tu lah mereka banyak. Mereka nak rosakkan iman. Duduk semayang lah dia, pergi duduk hospital, cuba kat tengok rajin tak duduk hospital semayang. Tak ramai yang nak semayang, dia dah duduk dia katil kan, malahnya. Dia automatik jadi malas kan, padahal bila ayat sebelah tu je. Waktu ni mereka masuk mati dalam keadaan tak semayang malam. Jadi mentahlah kak duk kerja situ. Lepas tu saya nak beritahu kak, mesin cuci buah pinggang tu banyak jin. Sebab Nabi bagi tahu jin setan ni berjalan di dalam darah manusia. Duk cuci. Aku duduk sini sonok. Ni tak boleh jadi Aku tinggal kat anak aku. Kita pergi cuci pula. Masuk kan. Kak sebagai orang teknik moden ni, kak tak boleh terima lah benda ni kan. Ya kak, sebab tak kena lagi. Dah kena. Macam tu lah. Kisah cerita lama tu ni maknanya. Lama dah. Ni cukup lama. Dari mula kahwin kami. Cukup sahabat kami ni cukup bertahan lah. Cerita ni cukup bertahan lah. Ya. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Yang saya tahu jin hang balik kat tuan hang. Itu yang mungkin dah sampai tu. Lebih adil kan. Barang orang kami tak mau terima. Hang balik. Hang balik dekat tuan hang, habis tokak pungkok dia. Baru adil, baru hang tahu siksanya kita orang yang duk kena jin ni. Berubat mata. Itulah. Ni tak ada berubat lagi. Pada tahap tu yang saya kata benarnya janji Allah, hebatnya Al-Quran, hebatnya sunnah Nabi kan. Ada arwah batu saya tak pernah kenal, saya tak pernah jumpa. Ya. Tapi saya duk fikir saya nak pergi tolong orang bantu saya. Malam tu saya duk orang bantu saya. Kat mana saya nak rawat orang puan saya ni. Tunjuk jalan tak. Tu yang mai, tu minum mai. Hei Allah. Lama betul duk mimpi kepada mula kahwin. Itulah.